Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pernah tak korang terfikir macam mana teknologi boleh merentasi sempadan imajinasi kita? Dari sekecil zarah sehinggalah ke galaksi yang tidak berpenghujung. Inovasi tiada penghujung. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akidaya bin Muhammad Arifin. Dirinya kami di sini bukanlah untuk bertanding, tapi membawa segulung ilmu dari sekolah yang sentiasa mara ke hadapan. SNK Seri Intan. Kami dari Cosmic Gem. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hazman Syafiq bin Nur Amin. Korang pernah tak terbayang tak mengapa manusia menggunakan tenaga yang sangat banyak untuk mengangkut sebuah objek yang sangat berat? Jadi, sains adalah solusinya. Sains ialah sebuah inovasi dan teknologi yang bukan sahaja musyarah, tetapi mampu mengubah semua teknologi pada zaman moden ini. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Airat Azhan bin Muhammad Nazalan. Pernah tak korang terbayangkan macam mana pemesanan berat dan juga eskavator boleh bekerja? Seperti yang awak semua boleh tengok, apabila saya tolak di bahagian sini akan tertolak naik. Bagaimanakah benda itu boleh berlaku? Jawapannya senang, adalah sains. Kenapa saya cakap itu sains? Kerana apabila saya tolak di bahagian sini, maka cecair akan disebarkan secara merata. Seperti yang anda dapat lihat, sistem hidrolik juga berfungsi untuk menaikkan sesuatu beban. Lihat saja contoh di sini. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ifah Asman bin Muhammad Ijudin. Sahabat saya terangkan tadi itu merupakan asas kepada prinsip Pascal. Saintis bernama Blaise Pascal yang menjumpai benda ini. Dia berkata, apabila tekanan dikenakan kepada cecair yang tertutup, tekanan itu akan dipindahkan ke seluruh cecair secara seragam. Sistem hidrolik ini menunjukkan bahawa tenaga manusia mampu digantikan dengan kekuatan air dalam sistem yang tertutup. Mesti korang dah tahu kan macam mana asas prinsip Pascal berfungsi? Jadinya, biar saya terangkan pula macam mana prinsip tersebut boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum tu, ibu bapa atau penjaga korang mesti memandu kenderaan dengan sangat laju di jalan raya juga. Tetapi, korang pernah terfikir tak macam mana brake pad ditekan dengan satu kaki dan kereta tersebut berhenti dengan seketika? Kau mesti nak tahu. Jom, korang gai bersama saya. Okey, bagaimana pula ia berfungsi? Apabila pemandu menekan pedal brake, daya kecil dikenakan pada ombak yang lebih kecil. Tekanan ini dipindahkan melalui minyak brake yang tidak boleh dimampatkan ke ombak yang lebih besar. Akibatnya, terhasillah daya yang jauh lebih besar untuk menekan pad brake dan menghentikan roda kenderaan tersebut. Teknologi dan inovasi diasaskan oleh 4 elemen penting. Sains, teknologi, engineering, Dan matematik. S, T, E M STEM.